lagi sekarang rancang kita ada Fathia Latif semakin cantik. Alhamdulillah. Terima kasih. Diri sebelah dia pun kena jengket juga sebab tinggi. Tak, sebab saya pakai heels. Mungkin next event kena pakai heels lah kan. Alright Fathia, ni nak tanya, kita nak main game. Nama dia jawab cepat. Cuba. Okay. Soalan pertama. Masa sikit. Soalan pertama. 3 buah yang berwarna merah. Strawberry, apple. Strawberry, apple. Cherry. 3 jenis senaman. Sit up, jogging, push up. Okay. 3 jenis haiwan reptilia. Snake. Yes. Snake. Saya boleh fikir sekarang. Okay, snake. 3 perkara yang orang tak tahu tentang Fathia Latif. Sensitif. Garang tak? Saya tak garang. Tak sure lah. Kadang-kadang adalah garang tu. Sensitif. Saya takut cicak. Dia takut cicak sebab tu tadi dia boleh fikir. Banyak. Saya sayang kucing. Tapi saya takut nak pegang kucing. Memang ada ramai orang jenis macam tu. Macam kau tengok kucing macam, tapi sekarang tengah cuba untuk menjadi animal lover. Yeah. Okay, so siapa birthday Fathia nanti next time bagi hadiah kucing, okay? Boleh? I prefer snakes. Thanks, okay. Thank you so much Fathia. Tomok mengekalkan imej rambut sebeginilah. Rambut sebegini sebab kita sekarang ni dah usia dah meningkat kan? Tapi okey je. Okey je, sebab ramai orang nak tahu, so saya dah bagi jawapan kepada soalan-soalan anda. Ya. Alright, tomok rambut sebegini kerana faktor usia. Faktor usia lah. Kau fikir apa lagi? Faktor usia lah. Benda ni.